Misi slow ride dari Banting ke Eropah disponsori oleh Castrol Malaysia, GT Max, Zama Isim dan Ainu Food. Stay tune di video aku sampai habis geng. Hari ni hari Isnin 13 hari bulan. Hari Isnin pukul 11.30 pagi. Kita check out lah. Dah masanya untuk kita check out. Tu Afiq, nampak ada view dia geng. Kalau pagi-pagi lawa lah. Tu air makin jernih pun cantik. Tadi semalam coklat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa korang tengok view ni. Ini Pak Meng Beach. Lagi cantik nantilah kat Krabi. So ini just permulaan dulu sebelum nak ke Krabi. Kita warm up dulu dengan view macam ni dulu. Alhamdulillah. Bismillah, kita nak meneruskan perjalanan. Tapi apa ni? Nak meneruskan perjalanan, perut lapar tak boleh juga. So kita cari kedai makan Muslim halal dan makan apa yang ada. So far kalau makan kat area pantai, basically mahal lah. So tak apa, nak keluar daripada sini jauh. So tak apalah, modal sikit lah. Makan lah. Hari ni menu kita makan ayam goreng dengan nasi pulut. So ini laksa. Laksa ขนมจีน Laksa ใช่ขนมจีนใช่ไหม Kamu Laksa. So tu onenya kak. Nasi pulut. Kita makan nasi makan pulut. Makan pulut. So macam ni Wik. Kita semalam pun makan pulut. Just one pulut. Alright. Kalau makan kat sini lebih murah lah kalau banding dekat area pantai tu. Tadi kebanyakan kedai pun tutup. So memang kita cari kat area kawasan. Semalam kan kita on the way ke masjid. Adalah satu kedai ni. Orang tu berjalan makan. Agak sticky. Susah sikit sebab kita selalu dengan nasi biasa. Dia macam pulut kan, macam sticky rice kan. Sedap. Random game hujan dia. Sana cerah, tapi sini dah hujan. Macam inilah cuaca di Thailand. Hari ni aku sambung perjalanan dari Pak Meng Beach menuju ke Krabi. Jarak perjalanan hari ni lebih kurang 104 km je. Dalam 2 jam lebih kalau santai dan banyak berhenti ambil gambar. Sepanjang jalan ni memang tenang je. Kiri kanan dipenuhi ladang getah, ladang kelapa sawit, kampung-kampung kecil orang Thailand. Dan bila dah makin dekat Krabi ni, pemandangan Bukit Batu Kapur tu yang besar mula muncul. Memang cantik lah bagi aku. Rasa macam setiap selekor tu ada view baru. Aku memang percaya satu benda. Bermusafirlah, nescaya kamu akan mendapat ganti kepada apa yang telah kamu tinggalkan. Bila keluar dari zon selesa, baru kita sedar dunia ni luas. Rezeki datang dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang bukan duit, tapi pengalaman, persahabatan dan pengajaran yang tidak boleh dibeli. Imam Ash-Shafi'i pernah berpesan supaya merantaulah, tinggalkan tempat yang kita biasa. Kerana dalam perjalanan itu ada banyak manfaat. Kita belajar ilmu, kenal manusia, kuatkan jiwa dan hargai nikmat yang selama ni kita tak nampak. Aku sendiri pernah jual kereta demi mengejar impian. Pernah kayu basikal Solo sampai Madinah. Hari ni pula aku sambung perjalanan naik motor menuju Eropah. Semua ni bermula dengan satu langkah. Langkah untuk berani keluar dari tempat sendiri geng. Sebab tu kalau korang ada impian, jangan takut untuk mulakan. Tak semestinya perjalanan tu mudah, tapi percayalah setiap kilometer yang kita tempuh akan ajar sesuatu yang tak ada dalam buku geng. Jom kita teruskan perjalanan ke Krabi. Bismillah. Mana bang? Assalamualaikum. Wow. Akil. Kalau dapat. Gerak.
Random betul geng. Boleh pula terserempak dengan geng X-Max ni. Rider 2 ni semua dari Johor baru. Lepas dia selesai mengundi PRN Johor hari tu, terus ride ke Krabi. Lagi padu 1 hari je terus sampai. Memang gila ada orang ni. Aku pula santai je singgah ambil gambar, rehat, makan dan buat konten lah. Sekarang Afi nak bawa aku singgah dekat satu masjid dulu. Rehat sekejap, solat dulu sebelum sambung masuk ke Krabi. Nak juga ride macam ni, kadang aku terfikir macam mana lah rider yang boleh ride sekali jalan je sampai destinasi tu tanpa banyak berhenti. Memang power lah. Masjid Kokilap. Kokilap. Masjid Kokilap. Raja Malaysia mari. Oh, Ustaz Rajin tu Sultan. Oh, Sultan. Sultan Perlis. Perlis ke Kedah? Tak tahu, boleh ada polis kat Biasa mari ni. mari pertama kali lah. Oh, lama dah. Itu mari saya mari tu saya singgah solat tu semua dah buat baru. Pasal ni buat baru. Semua baru apa semua. Tanya dia apa sini kat Raja Malaysia mari. Ya, Masjid apa? Muzaidin ke apa? Apa nama? Tak tahu apa. Gemuk-gemuk tu. Ada si Raja Perlis Saruddin. Saruddin. Raja Perlis. Dia mari dia anak. Apa dia apa urusannya tak tahu. Dia mari Ziarah masjid. Ziarah masjid. Bagi bantuan sikit. Bagi bantuan. Tadi tu Abang Din singgah solat dekat masjid ni. Rupanya Abang Din ni lah yang bawa Afiq jumpa komuniti Islam di Krabi masa kayuhan ke Mekah tahun lepas. Diorang yang banyak bantu Afiq sediakan tempat tinggal dan makan minum sepanjang dia berada di sini. Abang Din pun bercerita lah, masjid yang kami singgah tadi tu baru je menerima kunjungan Sultan Muda Perlis. Baginda datang ziarah dan beri sumbangan kepada masjid ni. Patutlah masjid ni nampak cantik dan terjaga. Alhamdulillah, semoga segala sumbangan yang diberikan masjid ni menjadi amal jariah berpanjangan. Sekarang aku on the way ke Arawan Beach Resort Krabi. Alhamdulillah geng, sambil ride ni ada juga job masuk. Kali ni aku dijemput buat video promosi untuk resort ni. Rezeki sikit-sikit macam ni lah yang bantu perjalanan slow ride aku ke Eropah. Kita hari ni di Arawan Krabi Resort. So dapat satu invitation untuk promote resort ni dekat Aunang Beach. So dekat lah dengan tempat-tempat menarik. So aku kata kita tengok macam mana resort ni. Best ke tak? Let's go. Masuk-masuk je di ruang receptionist ni terus disambut mesra oleh staf mereka geng. Memang layanan pertama dah buat rasa selesa sangat. Arawan Beach Resort ni terletak di Aunam Mau, Krabi. Suasananya tenang sebab jauh sikit dari kawasan yang sibuk. Resort ni ada bilik yang luas, beberapa kolam renang dan hanya beberapa langkah je nak ke pantai. Jom kita check in dulu. Lepas tu aku tunjuk apa yang menarik dekat resort ni geng. So ada 3 swimming pool geng. Kalau korang ride dari jauh dari Malaysia, so tempat ni resort tu depan-depan ada beach. Kita boleh enjoy the view lah. Yeah, the big room connecting door. Okay, so nice view and so RM150 something in Malaysia. So sangat murah. 1,800 baht. yeah. Include Yes. breakfast and lunch or dinner. Oh, halal food. For 2 person. Halal food. Yes. Assalamualaikum. Kita kan dapatlah satu bilik yang special kat sini. Sebab dia gabung connecting room ni yang boleh tengok ni. Dia buat bentuk ulak patuk tu. Mesin kopi pun ada geng. Ni. Bathtub mandi. Tu dia. Terus ni apa nak kata lagi? Bilik sebelah ni sama juga. Dia boleh bergabung sini. Ni. Kau nak buatlah. Kau jangan sentuh dulu. Ulak. Ulak bukan ulak ni gajah. Tu. Cang. Arawan. Baru faham. Arawan tu maksud dia spesies daripada gajah. Lepas je Afiq habis review bilik tu, pihak hotel terus bawa aku join kelas memasak. Dia orang nak bagi pengalaman masak menu tradisional Thailand pula. Memang best sebab bukan sekadar datang menginap je, tapi dapat belajar sekali. Hari ni ada 3 menu yang kami akan masak. Tom yum, green curry chicken, mango sticky rice. Jom tengok hasil masakan aku. Harap-harap bolehlah makanlah nanti kan. Put in the middle because it too thick. Satu lagi menu. Ni namanya what's the menu? Sorry. Spicy prawn soup, tom yum kung. Oh, spicy prawn soup, tom yum kung. Okay, kita tengok macam mana proses dia nak masak spicy prawn tu.
Macam mana rasa dia? For here we use Ya. chili mushroom. Jom first. You see carrot. Oh, cherry tomato. If you don't have cherry tomato, you can change become to the big. Okay. You don't put the. Not too red much. chili. Ya, not too much. Tak makan pedas. Kita tengok macam mana rasa pedasnya diorang punya masakan ni. Tapi kita try macam mana cara dia. Our soup dia. Ha, nampak ni ding. Oh, okay. Simple je tengok dia masak. Tapi nak menyediakan bahan-bahan tu memanglah leceh kalau bagi aku lah. Tapi for chef memang senang je, easy job. Okay. Tengok, so kita akan next masak ayam green curry chicken. Ha, yang ni chef tunjukkan masak green curry chicken pula. Chef ajar step by step tau. Mula-mula tumis paste kari hijau sampai naik bau. Lepas tu masukkan santan supaya kuah jadi lebih pekat dan berlemak lah. Kemudian baru masukkan ayam tu. Diikuti sayur-sayuran dan biarkan masak sekejap sampai kuah sebati. Nampak macam senang tapi nak dapat rasa asli Thai tu memang kena ikut cara diorang lah. This is of chili. Chili? Look nice if you take photo. Ya, dia foto. Okay. Okay, already. So we put on your table. Ya. Okay. Last sekali kami buat mango sticky rice. Mula-mula pulut yang dah masak digaul dengan santan supaya rasa lebih lemak. Lepas tu potong mangga yang manis dan susun sekali dengan pulut. Akhir sekali tuang lagi sedikit santan di atas dan tabur kacang hijau rangup. Simple je tapi memang sedap lah bagi aku. Patutlah pencuci mulut terkenal ni dekat Thailand. Our souvenir here. Thanks chef for your time cooking with me. Thank you so much for Thai cooking class today. Yeah, okay. And I have to. Ya. Apa lagi? Masakan pun dah siap. Jom kita makan. Bismillah. Macam mana boleh tiba nak balik ni? Berapa hari ni? 7 hari. 7 hari. 7 hari, ya. Okey, akan teruskan perjalanan solo dia Ha. untuk menuju ke destinasi Seterusnya? iaitu Eropah. Ya. Kenapa nak tahu dia pergi mana? Negara mana? Jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okey. Cerita dia, Afiq ni dia boleh pula terlupa ada appointment. Dia terlupa tu. Malam tadi dia teringat balik. Bos, WhatsApp. Bos dia orang WhatsApp untuk ingatkan appointment esok. Ada tak? Esok jadi tak? Alas, tak apalah Afiq. Kalau ikutkan dia nak extend lagi Afiq sampai ke Phuket ke apa semua kan. Sini dia. Sini je lah kot, tak apalah. Aku nak bujuk-bujuk tak boleh tak boleh bujuk dah. Apa aku teruskan seorang-seorang. InsyaAllah ke Mekah nanti lah. Sebab Afiq pun plan tak tahulah. Dia kata nak ke puasa, bulan puasa Afiq. Bulan puasa Afiq kata dia nak ke Mekah bulan puasa. InsyaAllah. So dia akan terus ke Padang Besar. Ke paling dekat Wang Kelian. Wang Kelian tempat. Wang Kelian eh? Tutup awal. Oh. 5. Mungkin kita keluar border Bukit Kayu Hitam. Kayu Hitam eh. Dan Okey. ni pukul pun ni. Sekarang pukul 10.30 lah. Kat 11. Mungkin dalam pukul 5 ke 6 Okey. kita sampai kat border. 5-6 lah. Slow lah. Relax. Relax lah. Misi pengambaran solo kita ke Eropah. Tak apa Afiq sebenarnya. Afiq cuma dia kejap je. Kan plan awal kat video asal awal tu. Dia dari Kedah dari rumah dia. Memang dia nak bawa aku jumpa kawan-kawan dia satu-satu, kenalkan. Itu kawan dia sepanjang dia ride berkayuh ke Mekah hari tu. Dia orang entertain Afiq lah. So now dia dah jumpa semua kawan-kawan dia balik semula setelah setahun lebih lah. Dia baru 2 bulan balik dari Mekah tu. So dia dapatlah temankan aku dan jumpa balik kawan-kawan dia. So now harinya sudah sampai. Dah tiba, dia akan pergilah. Itulah Afiq. Okey. Baik. Okey. Untuk akhir, semoga perjalanan menuju ke Europe dipermudahkan dan selamat sampai ke tujuan. Okey, luncur. Sudah masanya Afiq balik ke Alostar. Lepas ni bermulalah perjalanan aku secara rasmi ride solo menuju ke Eropah. Sejujurnya rasa sedih juga bila Afiq dah balik dari awal ditemankan aku.
Sekarang aku kena teruskan perjalanan ni seorang diri. Tapi inilah misi yang aku pilih. Aku kena kuatkan semangat dan teruskan perjalanan ni sampai ke destinasi. Doakan aku ya geng. Aku nak bagi tahu korang, senang je guna Zaman eSIM ni. Yang penting korang time travel tak perlu tukar SIM card pun. One click installation saja. So nak ada Zaman eSIM, pergi kat Play Store, App Store, download apps dulu. Yang penting ada apps ni dalam phone korang. Dan stepnya adalah pergi pada purchase ataupun my plan dan korang boleh pilih mana satu plan yang korang nak. Contoh lah kan, aku tengok ni kan, pergi shop tu dulu bawah tu, tengok negara mana yang korang nak pergi. Contoh kat Thailand tu kan, kat Thailand ada Narathiwat, ada pilihan Thailand yang bawah tu. Korang pergi je pilih Thailand tu. Nampak? Ada 3 pilihan. So 3 pilihan tu korang pilih je unlimited terus. Dah murah dah. Tengok RM30 sahaja. RM30 sahaja. 7 hari untuk 100 Mbps, speed 100 Mbps, unlimited data. So yang kat tengah-tengah ni sebenarnya hotspot. So korang boleh lah share kat kawan-korang. Ada yang murah lagi. Kalau korang pergi solo travel, tak perlu hotspot pun ada. Tapi yang ni 7 hari 10 Mbps. Aku dah tunjukkan korang kat mana-mana tempat Thailand, ceruk mana pun still ada line yang stable. Aku upload daripada IG aku, TikTok aku upload data aku, upload video-video aku kat social media pun tak ada masalah. So far aku berpuas hati gunakan Zaman eSIM dan aku akan gunakan Zaman eSIM ni untuk 12-14 negara nanti. Kau bayangkan dekat Eropah, kat Laos nanti. Lepas ni kat Laos aku akan buktikan macam mana aku gunakan Zaman eSIM ni. Stay tune di video aku untuk tahu macam mana aku punya penggunaan internet aku sepanjang aku travel solo ride ke Eropah. Aku dah berseorangan, tak ada lagi Afiq. So dah bersih. So tinggal check out aja. Aku nak ke Surat Tani sebenarnya hari ni. So aku akan nak menghala ke Bangkok. So aku akan ke Surat Tani dalam 200 km, 160 km, 2-3 jam perjalanan. Bismillah. Jauh perjalanan. Dan by the way, panas lagi hari ni. Panas. Sekarang ni aku mulakan ride solo menuju ke Surat Tani. Aku nak jumpa Ustaz Syafi'i di Madrasah Maktab Talimul Quran. Dari arah One Beach Resort ke sana lebih kurang 167 km je. Dalam 3 jam perjalanan kalau tak banyak berhenti lah. Sebenarnya sebab apa aku suka singgah ke komuniti Islam macam ni, aku nak belajar macam mana mereka hidup sebagai orang Islam di negara yang bukan majoriti Islam. Dekat Surat Tani ni umat Islam cuma sekitar 10% je, tapi semangat mereka memang kuat geng. Bila tengok mereka, aku rasa kita di Malaysia ni memang banyak nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar. Dan setiap kali aku jumpa komuniti Islam macam ni, mesti ada insan-insan yang hebat, yang banyak berjasa macam Ustaz Syafiq ini. Nak tahu ceritanya? Jom kita pergi ke sana. Aku baru jumpa Ustaz. Dia membesar di Surat Tani, boleh cakap Melayu. Dia belajar di Yalam 4 tahun, Pakistan. Yalam 8 tahun, Pakistan 4 tahun. Terbalik. So nak ceritakan sedikit pasal apa kampung-kampung kat Surat Tani ni. Kebanyakan Muslim, komuniti Muslim Melayu, komuniti Muslim di Thailand lah kan. Berapa banyak masjid ada kat sini? Ada 8 masjid. 8 masjid. Penduduknya berapa ramai? Rumah boleh 2,000. Oh 2,000, Masya Allah. So kebanyakan anak-anak kecil, murid-murid akan sekolah kat sini lah. Kebanyakan lah. Alhamdulillah. 40 orang. 40 orang kat sini. Oh ramai. Tu tengok ni geng. Baru nak disiapkan. Kita tengok insyaAllah Ustaz akan siapkan. Nanti mungkin kita akan jumpa tahun depan dah siap lah. Tahun depan insyaAllah siap Ustaz. InsyaAllah tengok. So kita mendoakan mungkin dimudahkan usaha mereka untuk siap bangunan ni dapatlah nak digunakan sepenuhnya. Oh, rumah. Dulu dekat rumah tu Ustaz 7 tahun mengajar anak-anak murid tu. Sempit. Kecil je kat depan rumah tu geng. Kalau kau tengok tu depan tu kan Ustaz. 7 tahun. Ramadan baru. Oh, Ramadan tahun lepas. Tahun ni. Tahun lepas pula. Yang solat talawah di sana. Allah mesti ramai. 30 juz. 30 juz kat sini. Masya Allah. Hebatlah. Tengok serba kekurangan tapi digunakan dengan penuh keberkatan. Tengok lagi. Tak ada apa pun sangat, kipas ke apa sangat tak ada. Kalau kat Malaysia ni memang takkan ada orang datang lah. Tapi 40 jemaah ada dan 30 juz boleh habiskan. Itu namanya keberkatan lah. Nampak berkatnya orang Muslim Thailand di sini bersungguh-sungguh untuk beribadah kan. Oh, tak sangka kalau di Malaysia tak ada jemaah Ustaz. Mesti ada kipas, kapet. Betul Ustaz. Malaysia ni lain. Kita ni bersyukur. Alhamdulillah mereka boleh
laksanakan ibadah puasa dan bertarawih kat sini. Pak 30 juz habis sebulan. Hebat. Aku ada 600 atau 700 km nak ke Bangkok. So apa aku decide, aku mungkin nak ke depan sikit Chumphon, depan lagi daripada Chumphon, mungkin ke Prachuap Khiri Khan. So sini nampak ke? 4 jam ride, dan lebih kurang 300 km aku akan ride ke sana. So insya-Allah aku akan sampai ke sana dalam pukul 4 petang, dan aku agak lambat sikit start. Sekarang pukul 11 dah, which mean dekat Malaysia dah pukul 12. So dalam 4 jam sebelum pukul 5 sebelum menjelang malam kita dah sampai lah. Aku ride bersendirian kali ni, tiada Afiq. Kita akan terus ke Bangkok, geng. Di Bangkok ada kawan aku, dulu study UiTM Puncak Alam sama-sama. So dia bekerja di Bangkok, Thailand 6 bulan ada kerja. Alhamdulillah rezeki, geng. Tiba-tiba ada member lama ngam-ngam dia tengah kerja 6 bulan. So aku dapatlah stay di hotel dia. Lama sikit lah, dalam seminggu aku akan stay di hotel dia. Let's go. Kita teruskan perjalanan kita ke apa yang susah betul nak sebut. Prachuap Khiri Khan. Aku ambil hotel dekat tepi pantai lah. Afiq ada WhatsApp ni. Tak jap. Head northwest. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, geng. Kita teruskan perjalanan kita ke Prachuap Khiri Khan. Nak cakap apa susah? Let's go. Inilah kawasan Muslim Turastani. Ni jangka 45 juga ni sampai ni. 330 km. Agak jauh juga ride hari ni, hampir 400 km nak ke Prachuap Khiri Khan. Memang seharian lah aku ke atas jalan raya ni. Selalunya aku akan ride maksimum 300 km je. Tapi kali ni aku dah janji dengan kawan aku tu nak jumpa dia hari Sabtu ni juga. Jadi kena kuatkan badan dan teruskan juga ride ni. Kena kejar masa sikit lah, geng. Kalau nak ride jauh macam ni, tips aku jangan paksa sangat badan. Setiap sejam 2 tu kena berhenti sekejap lah. Aku selalunya singgah 7-Eleven sebab kat Thailand ni memang sepanjang jalan ada je. Dah jadi port rehat akulah. Boleh beli air, cari makanan, rehat sekejap sebelum sambung perjalanan tu yang lebih jauh. Korang tengoklah straight road ni. Memang bosan dan memenatkan, mengantuk jugalah. Tapi kita layan je ride ni, geng. Wah, baru 150 km tak silap aku dah ride. Dengan tu aku singgah 7E jap. So cari kopi kot, kopi biasa je lah. So ni 7E. Let's go, bismillah. Masuk ke 7E, cari kopi lagi. So ada tempat duduk. Boleh duduk kejap sebelum nak continue ride kan. So ada je kopi espresso. Tapi kita ambil kopi biasa je lah. Mana kopi yang okey, aku pun tak sure. Aku lupa. Dengan something terkunyah-kunyah lah. Cek kunyah-kunyah. Kunyah yang penting halal. Supaya kena touch and go je. So make sure ada balance yang cukup lah. RM6 je. RM6 okey lah. So makan jap, rehat jap sebelum nak continue ride. Kat 7-Eleven ni pembelanjaan aku masih terkawal sebab air dengan makanan kat sini memang murah. Jadi tak rasa sangat keluar duit tu. Tapi nanti tu aduh aku tengah fikir, bila dah masuk negara Eropah nanti memang kena makan modal lebih sikit, geng. Itulah
nasib aku kan. Jomlah sambung ride ke Prachuap Kirikan geng. Ada lagi kurang 250 km kot. Memang jauh perjalanan hari ni. Atas jalan raya pun dah mula banyak lori. Sebab ni laluan utama nak ke Bangkok. Jadi memang kena lebih berhati-hatilah bila guna jalan ni. Apa pun kalau ride jauh macam ni kan, utamakan keselamatan korang lah. Jangan abaikan benda yang paling penting. Sampai lambat tak apalah bagi aku, asalkan sampai dengan selamat. Gitu kata-kata penjaga kan. So kita sambung ride. Ayolah. Ada pasar-pasar. Okay geng, by the way aku dah sampai dah. Baru je sampai. So depan ni video best gila. Tengok tu. Tepi pantai mat, alhamdulillah. Tapi hostel ni yang problemnya tak ada orang. Masuk-masuk je tak ada orang. Tour hostel. Masuk-masuk je tak ada orang. Tak ada receptionist. So aku tak tahu macam mana nak check in. Aku dah pusing-pusing lah, tak ada orang kan. Ke aku salah masuk? Jom aku cari. Yelah kat area sini tak ada juga. Kunci semua. Sini kunci. Aku dah penat dah, dah barai. Tak tahu nak masuk macam mana. Entahlah. So aku mungkin pergi makan dulu, tengok macam mana. Kalau tak ada burn lah duit tu, tak apalah. Ada rezeki, ada. Kalau tak ada rezeki tu biarlah Allah yang tentukan rezeki tu kan. Check in pun tak boleh. So tak solat lagi. Memang rushing lah, solat dulu lah. Baik ada air kat sini, bolehlah ambil uduk ambil uduk kat sini je. So solat je kat sini. Bila bermusafir ni paling penting jaga solat. Walau kat mana pun kita ada, jangan tinggal solat tu. Nasib baik bermusafir ni boleh jamak kan. Plan asal aku memang nak solat kat hotel, tapi ada masalah macam ni, tak tahu pula kan. Tak apalah, solat je dulu depan hostel ni. Lepas selesai baru settlekan masalah aku ni lah. InsyaAllah dimudahkan.
Aku minta tolong lokal untuk call. Aku tak boleh call sebab nombor aku mungkin ada problem. Tak boleh call local network. So dia cuba nak call owner. Oh, okey. So nasib baik dia dapat call. Thank you Kak. Ya Allah. Thank you. Dia pun call tadi. Thank you. Random geng, aku search kat Google Map tak ada halal food. Tapi tiba-tiba aku pusing-pusing dari around area ni. Jauh nampak bertudung dan warna hijau. Tu tips aku. Dan dapatlah makanan time-time macam ni. Aku standby je ready packet to if to emergency kan. Tapi aku tengah penat. So aku malas nak bersiap, nak masak semua kan. So alhamdulillah geng, pusing-pusing. Bismillah ada juga. Berzikir-zikir adalah Allah tolong kan, mudahkan. Kalau tak adalah aku nak cari keluar daripada sini kan, penat kan. Dan settle tadi. Alhamdulillah, by the way, tadi dah settle sebabnya ada lokal kan. Kalau tengok video ni, orang lokal tu tolong aku dah buat video kan. Aku minta tolong call kan. Aku tak boleh call. Line telco aku tak boleh nak call orang lokal kat sini. So jadi masalah. So dia call terus dapat dia punya staff untuk aku check in lah. So kita makan dulu. Menu hari ni nasi kuah mok. Bismillah. Itu saja video kali ni geng. Terima kasih kerana korang lah aku dapat semangat balik untuk terus edit dan buat konten geng. Dan jumpa video di seterusnya. Dah check in dah. So inilah bilik aku. Owner ni datang lambat. Tak apalah, yang penting selesa. Nampak ni bilik aku. So ni katil 2 single RM70, patutlah mahal. Ni sebenarnya berkonsepkan dorm ataupun hostel sebab bawah tu ada semua ni lah. Dia punya dia punya toilet semua, shower kat bawah. So dia ada bilik je sini. So ngam lah. Lagipun strategik tepi depan tu je ada pantai. Depan ada pantai. Aku dah panas, dah penat gila dah. So alhamdulillah. So jom aku mandi dulu.